Jadi kita nak cadangkan kepada kerajaan untuk buat penilaian semula terhadap kumpulan penggunaan yang tinggi ni. Sebahagian manfaat boleh dipertimbangkan semula untuk disalurkan kepada pekerja Korea yang aktif, supaya subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang bergantung kepada penggunaan minyak untuk pendapatan harian. Ini bukan soal siapa lebih layak. Ini soal memastikan tiada yang tercicir daripada sistem. Kita berharap kerajaan dapat menilai semula pendekatan ini demi keadilan kepada semua pekerja gig termasuk Korea. Bukan semua pekerja gig dapat 800 liter. Korea masih terpinggir. Kita mencadangkan semak 10% penerima budi 95 yang guna maksimum 300 liter, dan mereka pekerja Korea yang benar-benar aktif.